Di luar dia begini lagi macam ni. Rindu tempat ni kan. Kalau merokok pula tu tutup hidung. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Domas. Kali ini kita jalan-jalan ke Singapura dah lepas border. Kain. Go to Singapore. Oh, tidur dah semua. Amat ni, Mat. Dia tak lambai. Panas. Apa ya? Stubborn tu. Amat tengok di ikan tak? Abang. Bah. Mana? Tengok muka dia. Dia keliling gini je bang Keliling gini. Jadi mana? Jadi Ingat apa? Sini angkat ambil gambar tu. Ni tempat ambil gambar. Oh, dia ada Royal apa nama? Dia kata Royal Ferris Royal Ferris. Ferris wheel. Ferris wheel Ferris wheel. Ferris wheel. Ya, akhirnya jumpa singa muntah. Tak dengar apa? 7-Eleven. Apa ya? Dia hati-hati. Turun. Wah, ada juga ni spot tour. Main gimana ni? Buat apa? Singapura. Polis kamera ambil. Polis, Mat. Next, kita pergi masjid Sultan Singapura dia tulis. Makan tengah hari, solat zuhur jamak sekali lah sebelum ke majlisnya. Majlisnya lepas asar. Ni kita tengah hari ni nak pergi makan. Banyak gerai Turki. Tapi kita ikut mama je. Mama nak belanja makan apa. Mantap ke? Masih berjalan. Oh, kampung. Lalah. Kita makan di kampung. Tu, pergi dah. Kak ibu, pergi. Saya nak ambil gambar jap. Mana strip. Ini masih ada lagi. Kita tengah masjid. Dia dekat 4-5 makanan Arab. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Adam, tengok ke dah. Okey dah. Serve you both.
Apa? 2 batang. 2 batang dia dah ada yang kekal yang keempat. Besar tempatnya. Untuk ayam. Ha? Untuk. Dia pun ngantuk. Tidur lah. Anak. Yang macam Sipi-sipi je. Ayam banyak. Ini maklum kahwin. Sirap. Maklum sirah. Maklum sirah. Yalah. Ayam banyak. Tidak nak suka kita lah tu. Awak tak kenapa? Tu abang Cik Hakim mana situ? Kan? Cik Hakim jadi wali, tapi dia mewakilkan kot. Entah, saksi. Mana tak ada nasnya? Dah jangan bubut. Tak lagi. الإمساك بالمعروف والتصريح بإحسان. ومن Hazim bin Hairanuddin, saya nikahkan anda dengan Nur Izzati Syahirah Tendul binti Izzati Tendul yang telah mewakil kepada saya dengan mas kahwin $100 tunai. Saya terima nikah Nur Izzati Syahirah Tendul binti Izzati Tendul dengan mas kahwin $100 tunai. Alhamdulillah, dengan lafaz kabul daripada Hazim itu, maka dengan ini resmilah bahawa Hazim dan Izzati sekarang sudah bergelar suami dan isteri. Marilah sama-sama kita doakan semoga rumah tangga yang baru dan kebina ini akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat, dan insya-Allah seterusnya lah sampai ke jannah. Amin. Sri akan segera bersama kita dalam pukul 7.30 malam ya. Dan daripada situ saya akan membuka sesi pembahasan khas untuk rakyat. Habis. 7.30. Jom. Apa? Syari mana Syari? Syari dekat rumah atas. Cik dia tak ada lagi. Syari. Cabut Eman. Tak kena. Boleh buka, tak masalah. Garu-garu kepala. Panas. Oh, berpeluh ni. Faham betul. Dia dah motor punya. Tapi cik banyak Cina juga Campur. Ya betul. Sini dia ada alukan. Ya. Sini. Melayu susah. Ya. 3 weeks later. Okey. Kita dah balik Malaysia. Ni 3 minggu lepas tu lah. Majlis dekat Johor Bahru pula. Apa? Ramai. Lelaki nampak. Lelaki abang nak nampak. Itu biasa lepas dah gambar situ nak buat gambar-gambar sini dengan kawan tu boleh. Dia sebab dia 2 stage ni ambil ni, 2 bilik. Dia 2 stage. Besar. Ada duit nak buat kat murah tu dah ni. Dah 400,000 kan. Kat Bandar dah banyak dah. Buat kat murahnya ni. Tak kuat je dia ni. Murah. Mesti penuh orang punya lah. Ya. Haji. Habis dah minta kaki batu-batu ni. Haji. Makan. Bawa tu. Mana video? Ayah datang mana?
Makan dia sebelah sana. Sebelah sana. Makan dia sebelah sana. Ambil makan. Ambil. Sila makan. Oh, okay. Sikit je. Betul. Okey, dah sampai penghujung lah. Ni dah penat lah kat luar duduk pakai kipas je. Ahmad pun dah toya lah. Kita jumpa di video akan datang. Okey, semoga bekalan pada pengantin.